Mentari pagi menyapa, embun masih basah. Semalam luka terasa, mimpi pun gelisah. Tanggung jawab menanti, pribadi berbenah diri. Keluarga sandaran hati, sosial pun bersemi. Tak apa, mulakan saja, walau langkah terasa berat. Tak apa, jangan menyerah, esok pasti lebih cerah. Luka adalah ujian, bukan untuk musnahkan, tapi jadikan kau kuat. Hadapi dunia dengan semangat. Pekerjaan menentang, kadang buat pening. Keusahawanan memanggil, inovasi penting. Hati adalah kunci, maafkan dan lepaskan. Ego tak berarti kedamaian utamakan. Tak apa, mulakan saja, walau langkah terasa berat. Tak apa, jangan menyerah, esok pasti lebih cerah. Luka adalah ujian, bukan untuk musnahkan, tapi jadikan kau kuat. Hadapi dunia dengan semangat. Hidup ini bukan tentang siapa yang singgah, tapi siapa yang tetap setia menemani langkah. Bukan karena benci, tapi karena harga diri. Jadilah dirimu sendiri tanpa topeng menutupi. Edisi 18 jam 3, kacamata jam 3 setiap Selasa jam 3 petang akan meneruskan lagi untuk kita merungkai balik bagi sesi kedua bagi tak apa, mulakan saja, yang mana kita akan cuba mengisikan ruang-ruang waktu ini untuk kita melihat tentang apa yang tersirat di sebalik buku Tak Apa Mulakan Saja yang telah nukilkan oleh Dok K ataupun Dr. Tengku Khairi A. Rahman. Jadi untuk petang ini bersama saya Coach Syed Mat dan Dok K yang akan insyaAllah sekali lagi kita akan bincang santai-santai saja. Dan ini insyaAllah. Jadi minggu lepas kita telah bermula dengan episod yang pertama. Kita panggil episod yang pertama lah. Dok K, kalau saya silap membuat tafsilan tentang buku Dok K, minta Dok K betulkan ya. Apabila saya membaca keseluruhan buku tersebut Dok K ya, dia mengandungi lebih kurang pada 3 fasa, iaitu cerita kita, sayangi diri kita, mulakan saja. Jadi apabila saya membaca tersebut, saya boleh mengandaikan cerita kita ni adalah Dok K nak cuba serlahkan siapakah diri kita yang sebenarnya. Kalau salah Dok K betulkan. Sayangi diri kita ni adalah merupakan satu proses atau strategi untuk kita menjadikan pengisian tersebut untuk kita membina masa hadapan. Dan yang ketiga, mulakan saja ni adalah saya punya pendapat adalah tindakan yang perlu kita buat bagi memastikan siapa diri kita yang sebenarnya dan untuk kita membina diri kita di hari esok. Mungkin Dr. K boleh komen sikit kalau salah betulkan ataupun mungkin tidak tepat, tepatkan dia. Dr. K. Okey, terima kasih Coach. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. So memang tepatlah secara keseluruhan apa yang Coach
nyatakan tadi bahawa ada tiga section utama yang dibincangkan, yang agak panjang dibincangkan lah. Kalau kita perhatikan cerita kita tu ada 40, tak silap saya ada 44 lah lebih kurang, 44 subtajuk. Ya, 44 subtajuk yang walaupun kita boleh baca setiap subtajuk tu secara berasingan, dia bukan satu sambungan macam novel tu. Kalau you baca ini you tak faham ini, dia satu-satu je. Dan sayangi kita pula lebih kurang 42. Lebih kurang 42 subtajuk yang ada, dan mulakan saja ada 26 dan dia menggabungkan 26 tu campur dengan 4 perkara alhamdulillah itu. So seperti apa yang coach jelaskan tadi, itulah sebenarnya hasrat dalam buku itu, sebenarnya untuk orang kata nak mengajak apabila you baca ke semua, walaupun you boleh pilih bab-bab mana secara individu, dia tidak ada satu ikatan yang kata kita tak akan faham satu sama lain sebab ini. Tetapi apabila you habiskan ke semua buku itu, you akan dapat satu gambaran bahawa satu perkara untuk seseorang ingin berjaya, dia harus faham bahawa segala tanggungjawab untuk mencipta kejayaan adalah tanggungjawabnya. Tanggungjawab diri sendiri. Jadi dengan cerita lain ataupun dengan kata lain, untuk memastikan sesuatu impian dapat dipenuhi, kebergantungan kepada Maha Pemberi rezeki itu amat penting. Menyedari bahawa setiap tindakan kita bukan kehebatan kita tetapi dengan izinnya. Dan kita tahu bahawa dalam cerita kita itu banyak cabaran-cabaran yang harus kita kenal diri kita. Ujian demi ujian, kesulitan demi kesulitan, bukan untuk anda berhenti. Jadi masuk bab kedua, sayangi diri kita itu, coach. Janganlah kita sebab kalau kita sendiri tak sayang diri kita, nak mengharapkan orang sayang pada kita, nak mengharapkan lebih banyak orang membantu kita, saya rasa kita akan tak mampu untuk memulakan semula. Macam prinsip kita, coach, kita hanya coaching 20% je daripada kita. 80% rajin mana pun coach pergi jumpa dengan dia, dengan coaching, usaha macam mana kerasnya kesungguhan coach itu untuk membantu, tetapi kalau coaching itu tidak menggerakkannya, tidak membenarkan untuk menerima apa yang mereka ada dan mereka perlu betulkan, so tak ada hebatnya seorang coach itu. Tak ada hebatnya seorang coach itu. Jadi itulah sebenarnya yang macam coach cerita tadi, ialah coach dah baca. So itulah sebenarnya orang kata hasrat buku itu. Setidaknya you akan dapat satu inspirasi, mengatakan bahawa saya ada peluang kedua lagi. Saya boleh bangkit lagi. Kenapa saya tak sayang diri saya? Kenapa saya tak dapat sokong pada diri saya sendiri? So ini semua yang digambarkan dalam sayangi diri itu, untuk mengajak kita semua, terutama pembaca, lebih kuat, lebih yakin pada diri daripada yakin pada percakapan orang tentang diri kita, coach. Okay. So itu adalah realiti yang ada di dalam buku tersebut, dan alhamdulillah Dok K bermurah hati untuk hari ini kepada mereka-mereka yang
bersiaran bersama edisi 18 Kacamata jam 3. Dok K memberi peluang untuk anda semua memiliki buku ini, ya, memiliki buku ini dengan harga yang amat berpatutan ditawarkan, iaitu RM18. Jadi boleh ya di dalam live saya, di dalam live kita, saya telah titipkan bagaimana ataupun link untuk tuan-tuan dan puan-puan memiliki buku tersebut. Ya, pasti tuan-tuan dan puan-puan pembacaan dia santai, ya, dan pengisian dia insya-Allah akan menerobos diri kita. Okey, Dok K. Saya teringat kalau Dok K ada buku, Dok K boleh buka muka surat 32. Ya, 32. Guru terbaik setiap orang. Dan apabila saya baca buku ini, banyak buku ini mengajar untuk kita menyantuni sesuatu kegagalan dengan bagaimana cara kita menyantuni dia. Ya, saya teringat apabila saya baca buku ni, saya teringat sebab saya sebelum ni ada terbaca satu artikel yang tentang filosofi Jepun, iaitu Nana Korobi Yauki, iaitu yang mana dia mengatakan bahawa jatuh 7 kali tapi bangkit 8 kali. Dan ia yang jelas dia ada dalam buku ni, cuma dari sudut yang berbeza. Ya, bagaimana Dok K cuba menerapkan cara atau mutiara-mutiara bagaimana untuk kita bangkit. Sebenarnya banyak dalam ini. Bukan setakat 8 tapi lebih daripada itu. Jadi inilah yang penting yang telah dikongsikan oleh Dok K di dalam buku tersebut. Tapi saya nak Dok K ceritakanlah sedikit tentang guru yang terbaik setiap orang adalah kegagalan. Okey, berbalik kepada yang apa coach kata tadi, ya, dalam muka surat 32 tu, kalau kita tengok santai je. Apa yang saya nak ceritanya ialah setiap kegagalan tu akan tumbuh balik kalau kita usahakan. Setiap kita lihat macam luka kita lah, coach. Luka tu akan ada paruh. Tetapi dia akan tapun luka tu, dia akan tumbuh. Cepat tak cepat itu bergantung kepada sesiapa yang akan respon pada luka itulah. Kan ada orang memang hindarkan daripada kena air, ada orang hindarkan ini makan vitamin whatever lah. So secara umumnya saya cuba menarik perhatian pembaca lah bahawa nak kenal kejayaan tu bukan bererti kita mesti gagal, tetapi nak kenal kejayaan tu dia mesti bertitik tolak daripada satu ujian yang mungkin kita kata kita tak lepas. Kita gagal lah, mudah kita kata. Tetapi bukan nak kata untuk capai kejayaan mesti gagal. Tak. Tetapi banyak orang mencipta kejayaan, dia belajar daripada gagal. Dia belajar dari gagal. Dan dia tak melihat gagal sebenarnya dalam erti kata sebenar, dalam sebab itulah kita kata guru terbaik. Guru terbaik. Kalau saya ingatlah, saya ada satu dengan NGO ni, coach. Dengan NGO ni saya dipower oleh bekas guru saya. Guru yang sekolah rendah yang rotang saya, yang ini belajar sipil. So dia ajak saya bermula dengan menjadi penolong setiausaha kepadanya. Nak tolak tu memang permulaannya saya rasa saya dah cerita kepada coach itu ni, sekarang saya cerita sekali lagi sekadar ingat. Tak apa, cerita kepada orang lain. Kalau ingatkan rasa sakitnya, rasa ininya, ada pelajaran yang amat berguna bagi saya rasa.
So dia bawa saya masuk dan seterusnya. So sekarang dah hilang dah guru. So dah panggil ayanda dah. Sebab kita pun dah ayah dah tak ada. So dia dah 86 dah part of ni. So setiap kali kalau jumpa dia, memang bukan saya saja yang nak peluk dia, tapi dia pun akan, kita sama-sama lah. Tapi nak beritahu, guru itu dia bukan suatu yang boleh kita dapat manis terus. Kita perlu mendapatkan benda-benda yang pahit dulu. Akhirnya kita akui bahawa inilah guru, inilah sifu, inilah siapa-siapa sajalah yang orang berjasa. Jadi kegagalan itu harus dijadikan guru pada kita kalau kita sedar bahawa siapa kita tak sempurna, coach. Sebab tu kita kena ngakui bahawa gagal itu adalah guru kita. Dan tidak ada, kalau kita tengok sirah pun, tidak ada kejayaan yang mudah tanpa ujian-ujian. Sebab itulah dalam doa kita ni 10 terakhir ni, ada kala kita akan mengucap, coach, janganlah beban ni dengan yang tak mampu kita tahu tak mampu. Umat-umat yang dulu diuji dengan kita tak mampu. Jadi kita dah tolak awal-awal lagi nak pikir tu, coach. Dan begitu jugalah. Jadi saya setujulah macam coach kata tadi bahawa kalau kita perhati kita sendiri pun, saya nak cerita satu, coach. Ada pembeli saya, dia call saya. Dia call saya, yang saya cakap tu dia beli 3 buku. Saya tak tahu dia bagi kat siapa, tapi dia call saya. So yang ni yang kita kata ada kala kan review tu buat kita walaupun tak tulis, dia call terus sebab dah kenal kan. So call terus, dia kata, coach, sekali-sekali baca macam coach kata kat saya. So saya kata saya tak kata. Dia beranggap tepat macam itulah. Sekali-sekali coach saya baca macam coach kata kat saya. Saya kata, saya dah jawab, saya tak kata kat you. Tak, coach, betul you tak kata. Saya kata pada diri saya. Saya baca ni macam duduk dekat sebab dia diipoh, coach. Dia diipoh. Dia beli buku, dia post. So macam saya, so dia ceritalah yang artikel ni, yang etika ini dan ini. So dia kata, okeylah, terima kasihlah kata. Setidaknya mengingatkan saya siapa saya. Sebab sekarang saya dah up level. So saya baca buku ni, saya ingat balik siapa saya kata. Tambah pula bulan puasa dia kata, saya baca, jadi sedarlah sikit kata. Mungkin kok ada masa lagi kok kalau saya lalai mungkin boleh terjadi sekali lagi. Saya kata wallahualam, saya tak tahu, saya cerita je. Saya tak beranggapan, macam saya kata, saya cerita berdasarkan tulisan, berdasar pengalaman saya lebih kurang 25 tahun dalam coaching dan terlibat dalam dunia keusahawanan dengan kerjaya. So mungkin ada cerita yang saya cerita tu, ada cerita saya sendiri pun. So saya menulis je. So alhamdulillah lah, menginspirasikan. Saya rasa bukan memotivasikan, menginspirasikan. Saya rasa bila you dapat ini, insyaAllah saya rasa kita sama-sama perbetulkanlah part of ni. Okay, so kita berehat seketika dan kita akan teruskan lagi dengan pengisian-pengisian yang lebih menarik hati kita, insyaAllah. Mentari pagi menyapa, embun masih basah. Semalam luka terasa, mimpi pun gelisah. Tanggung jawab menanti, pribadi berbenah diri. Keluarga sandaran hati, sosial pun bersemi. Mulakan saja, walau langkah terasa berat. Tak apa, jangan menyerah.
bukan untuk musnahkan, tapi jadikan kau kuat. Hadapi dunia dengan semangat. Pekerjaan menentang, kadang buat pening. Keusahawanan memanggil, inovasi penting. Hati adalah kunci, maafkan dan lepaskan. Ego tak berarti kedamaian utamakan. Tak apa, mulakan saja, walau langkah terasa berat. Tak apa, jangan menyerah, esok pasti lebih cerah. Luka adalah ujian, bukan untuk musnahkan, tapi jadikan kau kuat. Hadapi dunia dengan semangat. Hidup ini bukan tentang siapa yang singgah, tapi siapa yang tetap setia menemani langkah. Bukan karena benci, tapi karena harga diri. Jadilah dirimu sendiri tanpa topeng menutupi. Kembali lagi edisi 18 Kaca Masa jam 3 setiap Selasa jam 3 petang bagi kita merungkai buku Tak Apa, Mulakan Saja. Tadi apabila Dok K cerita tentang guru, saya pun macam itulah dalam perjalanan hidup kita. Sebab kita ni dulu, saya science stream juga macam Dok K juga. Ya, bila kita science stream ni, AdMed adalah merupakan cabaran kepada kita. So, bagaimana kita mendepani perkara macam itu, ya? Jadi di dalam buku ini, walaupun Dok K tak ada tentang menceritakan macam mana untuk mendepani AdMed, macam mana untuk mendepani cabaran, tapi sebenarnya sekiranya kita membaca dan menghayati daripada satu tajuk kepada satu tajuk, satu muka surat ke satu muka surat, sebenarnya ia telah merungkai dan memberi jawapan tentang apa yang kita alami. Ya, saya baca memang saya terasa, Dok K, memang saya terasa. Kadang-kadang macam satu tamparan kepada saya sendiri, ya. Sebab kita mengalami episod-episod tersebut. Episod-episod kadang-kadang ianya berdarah, tetapi kita terpaksa mencari balut untuk mengurangkan darahnya. Kadang-kadang kita berseronok, tetapi realiti kita begitu pahit dan pedih. So inilah. Jadi inilah kadang-kadang orang ada, kadang-kadang orang tak ada. Jadi kita ada sedikit gangguan. Dok K terputus. Okey, tak apa. Jadi inilah cabaran-cabaran yang kita hadapi sekarang ini, yang mana ianya menjadi sebagai satu panduan ataupun menjadi kita sebagai satu landasan untuk kita mendepani hari-hari yang mendatang. Okey, Dok K, sorry, Dok K terkeluar tadi. Ya, saya pun lain ni, saya rasa. Lain, tak apa. Jadi tak apa, Dok K. Apa yang saya suka untuk Dok K kongsi ke petang ini adalah helaian 80. Iaitu apa yang dikatakan adalah kadang-kadang kemewahan. Kat situ Dok K ada menukilkan 10 kemewahan yang tidak semua orang miliki. Tetapi untuk petang ini Dok K jangan cerita semua. Biar yang lain tu, contoh mungkin Dok K cuma cerita 5. Jadi 5 tu hanya kepada siapa yang memiliki buku ni, dia dapat tahu apa tentang 5 lagi tu. Tentang kemewahan dia. Jadi saya nak minta Dok K untuk berkongsi tentang 5 kemewahan daripada 10 tersebut
sebelum pada petang ini kita akan mengakhiri, saya akan cuba untuk Dr. K kupaskan secara keseluruhan, dan yang akhir itulah yang paling penting yang perlu diamat-amati. InsyaAllah nanti lepas ni kita akan pergi satu persatu. Mungkin Dr. K boleh kongsi sikit tentang kemewahan, 10 kemewahan. Iya. Yang ini pun masih lagi dalam bab sayangi diri kita sebenarnya. Sayangi diri kita, part of ni. Apa yang saya cuba sebut, because ada kala kan kita terlepas pandang beberapa perkara sebab kita selalu tak sayang diri kita sebab kita membandingkan dengan orang lain. So saya jelaskan di sini, kalau boleh saya baca sedikit. Sebut kemewahan, ia tidak semestinya berupa kewangan atau harta benda. Cuba kita semak 10 kemewahan yang kita ada atau tidak. So bersyukur kalau dimiliki dan jangan sedih kalau jika kita dah tidak memiliki, namun jadikanlah pelajaran terbaik untuk kita syukuri apa yang kita ada atau miliki. Okey, 10 yang tidak dimiliki oleh semua orang. Nombor satu saya buat. Sebab tak semua orang, Coach. Dan ini saya sendiri terasa sendiri. Nombor satu ni saya pernah terasa. Terutama dengan anak bungsu saya. Anak bungsu saya. Saya terasa yang nombor satu. In fact, saya ingat saya pernah cerita kat Coach dulu. Kesibukan saya untuk mengejar jawatan, untuk kita menanggungi tanggungjawab itu, sarapan pagi kita tak sempat bersama dia, bersama keluarga. Lepas subuh kita dah bergegas. Nak kalau ada yang antara kita ni yang PJJ, Coach. Betul. Saya rasa Coach pun pernah alami tiap minggu kan, dulu masa Kejaya kan. Awal pagi dah bergegas kan, lepas subuh terus pergi berapa jam, 2 jam juga kan. Pukul 6 pagi dah bertolak daripada Temerloh ke Kuantan. Jadi masa bila? Memang tak ada masa lah. So memang bukan semua orang, Coach. So sekarang, itu kemewahan, Coach. Macam saya sekarang, kemewahan saya rasa. Dengan yalah, lepas kita dah mengurus bisnes kita sendiri, dah ni. Kedua ialah, saya tak nak ambil urutan lah. Saya tak ambil urutan lah. Kedua ialah part of, kalau dapat nombor ini, kalau dapat lah, tak semua orang boleh, hobi dia boleh nak buat. Tak semua orang. Dia ada hobi tapi tak semua orang boleh buat. Tak boleh buat. Macam contoh saya sendirilah, salah satu saya sendiri. Ruang buku ni terlampau banyak. Dulu beli nak baca. Tapi tak sempat. Hobi tu. Tapi sekarang dah mula boleh. Oh, yang ni beli, yang dulu tak baca lagi. Ini. So bukan semua orang, Coach. Itu 2. Okey, 3 saya ambil. Bukan semua sahabat yang kita ada nak dengar kita. Betul. Mungkin adalah orang kata, Coach, sahabat ni memang orang dekat. Betul. Tapi ada juga sahabat yang dekat, yang memang rapat dia. Kita kena jadi follower dia selalu. Dia tak nak dengar kita. So asyik-asyik dia, asyik-asyik anak dia, asyik-asyik keluarga dia, asyik-asyik isteri dia. So bilanya kita ni? Itu nombor 3. So kalau ada yang willing dengar, so saya rasa you cukup bahagia. Keempat, kalau kita boleh ambil, tidur siang hari, tak ada orang ganggu, Coach. Itu kemewahan, tidur siang hari. Kemewahan. Saya masih ingat lagi, ini sekadar kongsi lah, bulan puasa. Seorang bos saya lah dulu. Saya ada benda urgent nak pergi maklum dia lepas tengah hari. So PA dia cakap dah kat saya. Cakap, Cik Iri, jangan masuk Cik Iri. Jangan masuk. Nanti menangis Cik Iri. Saya kata, kenapa pula? Ini kerja kan? So ini bos-bos zaman-zaman dulu lah. Bos sekarang tak ada. So
berianya saya nak selesaikan kerja tu. Kononnya bulan Ramadan ni. Ini saya cerita balik. Berianya saya nak selesai. Saya ketuk pintu balik, ingat nak beritahu kerja, memang menangis betul saya kena marah. Sebab ganggu tidur dia. Jangan ganggu tidur. Itu satu kemewahan tu. Dan ramai kawan-kawan kita yang berniaga tak sempat kemewahan ini, Coach. Kalau betul. Tanya, dan salah seorang yang saya kata yang menelefon tu pun sebut yang ni. Coach, memang saya dah berapa sejak bisnes okey ni barulah saya. Kalau dulu saya malam pun tak ada. Tak boleh tidur ya. Ya, sebab mengingat nak mencari income, nak mencari tu masa mana nak tidur tu siang hari. So dan yang kelima mungkin boleh kita kata yang part of ni. Tak ramai juga orang yang dapat berjalan untuk nikmatkan udara segar. Relax, nak cuti, nak dapat udara segar, part of ni. So saya tak ikut urutan ni, Coach. Coach kata jangan baca ini. So ramainya tak dapat udara segar ni, hanya dapat pada waktu pagi je, Coach. So tak dapatnya. So ramainya a part of tak, sebab bergegas kerana tanggungjawab dan sebagainya. Dan ini semua kemewahan tu. Walaupun you tak dapat duit, tapi orang yang dapat duit, contoh tadi, Coach, dia dapat duit banyak tapi dia tak pernah ada kemewahan tidur siang hari tu. Maksudnya duit tidak boleh membeli tak boleh kemewahan tak boleh. Tidur. Tak boleh. Ini mungkin saya tak cerita, salah satu guru saya berpesan pada saya, very simple. Dia kata dalam Islam, dalam apa yang kita kejarkan, memang berkat yang kita kejarkan. Tetapi dalam konsep yang sejatinya, yang untuk mudah kita faham, kaya dan miskin itu sebenarnya relatifnya dipaksikan kepada satu hal, iaitu kecukupan. Orang kaya, you kata kaya, kalau dia tak cukup, dia tak mewah juga. Orang miskin, dia tak cukup. Miskin tu bukan bererti dia tak cukup, tetapi dia ada nafsu nak lebih lagi. So dia juga tak mewah. Jadi agak dalam lah benda tu dia cerita ke saya, dan itulah yang mungkin saya olahkan kat sini. Kalau nak sayang diri kita, apa yang kita ada ni kita harus syukuri, sebab tak semua orang dapat, Coach. Tak semua orang dapat. Saya macam saya kata 2-3 hari ni panas kan, cukup panas. Balik tadi ada program sedikit dengan Dewan Perniagaan kita membagikan zakat dan juga sedekah tadi dekat Persatuan Orang-Orang Buta, OKU Penglihatan. So saya balik, saya cakap dengan wife, balik jam pukul 12 dah. Saya ada pukul 3, hari ni tak dapat tidur kot So dapat juga. Sebelum Zuhur tu dapat jugalah Pak ni. So itu kemewahan yang nampak very kecil, tapi kalau Coach kita duduk sama-sama dengan usahawan, Coach, ini dia cukup jealous, Coach. Terutama usahawan mikro, usahawan kecil. Tidur di rumah dengan tidur di store di bangsa yang dia ada tempat berniaga tu tak sama, dia kata. Tak sama. So itulah sedikit perkongsian. Ada 10 sebenarnya kemewahan. Kalau you listkan, cuba check dengan you. Kalau ada, dapat, tak dapat, you sendiri tahulah. Part of ini. Maybe banyak lagi lah. Saya sekadar list untuk ajarkan kita bahawa kita ada kemewahan, si A tu tak ada kemewahan. Tapi sebab kita selalu bergantung kepada perbandingan dalam siri sayangi kita ini, part of itu. Itu, Coach, mungkin kalau ada mungkin kurang, bagi pendapat saya lah, pandangan saya. Kemewahan tu suatu nilai yang
sukar untuk diucap, untuk dimiliki bukan semua orang. So itu Dr. K telah berkongsi 5. Kalau anda di luar sana ingin mengetahui lagi 5, bolehlah dapatkan buku ini ya. Boleh mengikuti live kita. Di situ saya ada titipkan tentang untuk memiliki buku tersebut ya. Just klikkan link sahaja. Jadi insya-Allah. Okey, so kita dah pergi 2 bab dah. Yang saya nak cuma ambil yang ketiga ni. Kalau yang ketiga ni saya baca semua sekali dan saya begitu tersentuh tentang ada beberapa helaian sebelum buku ini sebab apa tutup. Kalau boleh saya tanyalah, saya potong sikit kau. Sebab apa yang tersentuh tu? Okey, sebab tersentuhnya sebab banyak yang digunakan. Kadang-kadang kita terlupa contoh. Kita tidak kalau kita tengok buku yang akhir ni yang Dr. K di bawah tajuk Alhamdulillah. Kan? Kadang-kadang kita menerima apa yang Allah rezekikan kepada kita, kita tak sempat pun nak ucapkan Alhamdulillah. Oh itu untuk kerja aku kerja kuat sebab tu aku dapat. Betul tak K? Betul. Kita terlupa. Tapi yang dalam helaian-helaian yang terakhir ni, Dr. K telah menitik 1, 2, 3, 4. Ada 4 je. 4 ini menutup tentang keseluruhan kenyataan yang ada dalam buku ni. Contoh dia yang pertama, Alhamdulillah. Kalau dalam bahasa Inggeris, the power of Alhamdulillah, kesyukuran. Gratitude, the power of gratitude. Lepas tu, maha penyayang, the power of love. Kalau kat sini, power of hope, power of sincerely. So ini, power keikhlasan. Jadi, mengapa Dr. K tutupkan dengan 4 power di dalam buku ni Dr. K? Saya pun nak tahu juga tu. Wah, saya kena dapat tu dengan coach tu boleh tulis lagi power. Saya tak rasa power pun. Saya rasa macam ni, penutup selepas you dah sampai titik rendah, you sedar siapa diri you, iaitu cerita kita. So you kena sayangi diri you. So you mula kita membentuk diri kita siapa untuk kita mengakui bahawa kita ni banyak lemah tapi banyak juga ada kekuatan yang boleh kita betulkan. Dan lepas kita kenal kita sayang kita, jangan berharap kat orang, bergantung pada orang, kita bangkit. Dan bangkit itu ialah mulakan je. Dalam bab yang 3 tu mulakan je 26 je. Ada pelbagai lah, ada kena konsisten, ada kena disiplin, ada kena tak payah langkah-langkah besar lah, langkah-langkah kecil you buat. Carilah siapa yang you rasa boleh jadi inspirasi, berani, jangan takut-takut, berani nak benar ni, kita nak benar ni kena berani. So saya tutup dengan 4 perkara itu, menggambarkan bahawa apa pun usaha you, hebat mana pun usaha you, kita ni ialah makhluknya. So kalau kita tak mensyukuri apa yang kekuatan, kelemahan, whatever kita ada, kita masih lagi tak sedar siapa kita di bumi ini. Kemudian kita kena tahu bahawa kalau dah kita mulakan, takkanlah dia tak sayang kita. Kita dah beri yang terbaik. Takkanlah. Kan dia maha penyayang. Apa pun yang diberi adalah yang terbaik yang memang kita tak tahu itu terbaik bagi kita. Jadi fahamkanlah bahawa maha penyayang ini maha adil pada kita. Cuma tiba waktunya bila itu yang harus kita sandarkan bahawa itulah misteri kehidupan kita. Dan jangan mati sebelum mati. Yang tu yang sebab kita faham maha penyayang ni jangan mati sebelum mati, iaitu harapan. Kalaulah gagal, bina lagi harapan. Tetapi harapan bukan pada orang. Bukan pada orang. Pada maha penyayang ini. Jadi jangan harapan tu dalam konteks yang mudah, coach pun pernah cerita saya. Jangan rasa cepat sangat nak fed up ni. Banyak lagi jalan kan, jalan A, jalan B, jalan C.
Kalau kita jumpa coach kita kan, bila tu saya dah banyak buat. Kita ni banyak mana buat? Kalau kita tanya banyak buat, dia sebut 3. Kan kita ada 9 huruf. Lagi banyak lagi, baru 3. Dia pun mengalah, alah coach ini banyak. That's why jangan matikan harapan itu, sebab bila you matikan harapan, you mati sebelum mati. You mati sebelum mati. Dan kita pun dah faham macam sekarang kita dalam bulan yang pernah rahmat, pernah offer dan banyak ini, kita pun dah tahu bahawa pengakhiran itu lebih penting daripada permulaan. Betul tak Gosh? Pengakhiran itu lebih mula dari planning bagus pun, akhir tak bagus, tak jadi apa juga. Jadi harapan itu ke arah akhirnya. Jadi dan akhir sekali, apa pun Coach, kalau kita tak meletakkan paksi kita kepada ikhlas, segalanya kita rasa kita lebih hebat daripada Maha Pencipta lah kalau kita tak letak ikhlas kat kita buat itu. Kita rasalah. Itu pandangan saya. Maknanya kalau dah kita buat dah terbaik, tapi kita soal kenapa kita tak dapat? Itu memang hebat sangatlah kita. Jadi ikhlaskan apa yang kita buat lillahi ta'ala, buat yang terbaik, ada ruang banner ikhlas, segala takdir itu insya-Allah. Jangan lupa banner ruang-ruang ikhlas dalam setiap apa. Sebab ikhlaskan diri, Maha Pemberi rezeki itu akan beri yang terbaik kepada kita. Belum tentu kita dapat sesuatu kalau kita tak ikhlaskan kepada sesuatu yang memang kita tahu untuk kita redakan apa yang kita terima. Ikhlas dan ucapan alhamdulillah itu terjadi dan bukan kita menyerah tapi kita buat yang terbaik. So itulah 4 penutup yang kalau coach kata memang power. Saya pun terima kasih, saya belajar juga satu perkara ini. So yang saya tahu bahawa di pengakhiran setiap orang, kita pun dah orang kata dah di hujung juga, ke semua hujung untuk mengejar apa pun mungkin, mengejar kembali kepada Maha Esa. Itu ialah yang kita cari. So apa pun yang kita terima, kalau kita boleh alhamdulillah, kita tahu kita bergantung pada dia, harapan jangan putus dan ikhlaskan pada dia, ruang-ruang ikhlas tu selalu ada, insya-Allah. Itu adalah pelaburan terbaik dalam kehidupan ini, dalam bisnes pun begitu. Itu saya rasa coach. Kalau coach merasa ini memang sesuai, so saya rasa alhamdulillah, terima kasih. Saya pun mendapat ilham je, sekadar mendapat ilham coretan ini. So it's a part of it. Itulah yang apa yang nak kongsi, sebab kalau kita baca buku-buku Mat Saleh tu, dia ada power of gratitude. Sebenarnya puasa syukur je. The power of loving, sayang je, penyayang. The power of hope, the power of sincerity. Jadi dalam buku ni Dr. K telah menyimpulkan hanya dengan satu muka surat saja. Jadi inilah reality sebenarnya. Ya. Dan juga inilah yang kita boleh katakan apabila kita baca 4 yang muka surat ini, pada saya, tak tahu orang lain. Jadi kita akan bermula begin with in mind, and in mind. Begin with in mind. Makna kita bermula daripada kita punya apa sasaran. So bagi saya meletakkan ini sebagai satu sasaran pada saya lah. Jadi bila saya baca, sebelum ni saya cuma baca mengikut tu. Jadi bila siapa ke pengakhiran inilah sebenarnya sebab apa yang saya, kenapa saya kata dia begitu mencuit hati saya, sebab yalah, kita anak orang susah. Jadi kita belajar pun sebab saya hanya sampai tingkatan 5. Jadi bila tingkatan 5 nak masuk tingkatan 6 memerlukan duit lagi. Jadi saya terpaksa memutuskan untuk menyertai tentera. So di dalam tentera itulah
saya bersyukur kerana dalam tentera dah saya dapat menyambung sehingga saya dapat degree dalam BBA. Dan disebabkan keikhlasan kita nak belajar itulah menjadikan saya hari ini. Sebab tu saya kata dia sangat mencuit hati saya. So untuk petani saya rasa kita telah habis, walaupun kalau nak satu-satu tu lama masa tu. Jadi kita telah menyimpulkan segalanya. Jadi insya-Allah kepada mereka yang kat luar sana yang ingin memiliki buku ni, tak apa, mulakan saja. Boleh dekat kita punya live kita ya untuk dapatkan link. Dan terhad saya rasa buku ni tak banyak lah coach. Tak banyak lah saya. Sebab hari tu Dr. K buat 100 buah buku saja kan? Ya. Hari tu ada siapa beli sampai berapa 20 buah? Ya. Jadi dah tak banyak. Pada siapa yang cepat dia akan dapat buku tersebut, memiliki buku tersebut. Dan kita pun sudah hampir pada penghujungnya. Mungkin Dr. K nak mengucapkan walaupun belum masanya, tapi sebab kita dah minggu depan rasanya kita tak bersiaran lah. Kita nak beraya-beraya. Jadi mungkin inilah kesempatan untuk kita mengucapkan terima kasih dan mengucapkan Aidilfitri kepada mereka. Tapi ucapan saja, perjalanan kita masih 10 Ramadan yang terakhir ni yang perlu kita kejarkan untuk kita memiliki Lailatul Qadar. Terima kasih coach. So saya amat bertuah lah tahun ini daripada tahun lepas masuk tahun ini kita dapat bersua walaupun secara online. Mungkin sedikit sebanyak kita dapat berkongsi apa yang mungkin boleh menginspirasikan setiap tindakan anda, terutama orang bisnes tindakan. So pada kesempatan ni saya minta maaf lah kalau ada contoh, ada perkara yang mungkin terkasar bahasa dan tersalah bahasa dan sebagainya. So minta maaf. So selamat Hari Raya. So bagi yang memandu tu hati-hati. Dan saya pun suka mengambil kesempatan ini. Kalau nak wish orang tu tak payahlah tunggu malam raya tu. Jam semua. Kalau ingat coach, cuba kita ingat dulu kita hantar kad selamat Hari Raya kan. Sampai 15 tu sampai dah happy dah. So janganlah malam tu saya memang minta maaf lah kalau tak balas Hari Raya pertama, yang kedua tu tak balas, ada orang menunggu. Ada ini peristiwa tahun lepas lah, tahun sebelumnya. Sampai hati tak jawab kita dah tak ada dah. Kita dah 1, 2 tu, 3 tu untuk family, untuk kawan-kawan dekat je lah. Betul, malam tu masuk pun dah tak adalah aset ni. Jadi malam tu lah dia tunggu pukul 12 tu yang gerangnya. Why not kita balik budaya tradisi kita walaupun kita ada teknologi. Sekarang teruslah. Lagi happy boleh baca dalam santai. Ini saya pun tak tahulah. Jadi ini scroll je tengok siapa hantar. Minta maaf. Dalam geruk lah lagi. So mungkin jadi the bestnya prinsip saya very simple. Kalau kita menghargai orang lagi awal lagi bagus. Dia sempat baca, biar dia kata, tak raya lagi kan? Yang tak raya tu sebenarnya kita sama ada sempat atau tak sempat kalau saya jawab lah. Kita tak tahu esok kita ada, tak ada. Kalau you hantar hari ni kan saya tahu saya boleh dah raya dengan you. Tapi hari raya memang 1 Syawal, tak pergi mana dah. Tapi ini tunggu jam 12 1 minit tu dia hantar serang. Kutu. Saya dah letak kat luar lah tu. Esok bangun subuh, pergi subuh, semayang raya dengan ini tak. Ada yang kawan-kawan, ini just cerita je lah. Sampai hati tak jawab kita malam tu ni. La ilaha illallah. So selamat Hari Raya Ma'azal Tim. InsyaAllah kita jumpa lepas Hari Raya kot, lepas dalam Syawal lah, lepas seminggu raya ataupun 2 minggu raya. InsyaAllah lah ini coach sebagai host yang akan menentukan saya. InsyaAllah ada ruang masa, InsyaAllah kita ni. Mudah-mudahan raya ni kita dianugerahkan kesihatan yang baik juga. Ada orang Hari Raya tu tak
tahun lepas wife saya hari yang pertama memang collab. Tak pukul gambar. So itu semua kemewahan coach. So kita belajarlah part of ini. So insyaAllah. So itu je. So terima kasih coach kerana beri peluang bersama setiap minggu. Bukan mudah ni. Walaupun tak ramai orang, tapi kalau kita konsisten insyaAllah akan sampai tiba waktunya. InsyaAllah. So terima kasih kepada Dok K yang meluangkan masa bersama kita. Dan saya bagi pihak edisi Kacamata Jam 3 setiap Selasa jam 3 petang ingin mengucapkan selamat raya, maaf zahir dan batin kepada semua, walaupun belum sampai masanya, tak apa. Dan dalam masa yang sama, kita masih lagi untuk berada di 10 malam yang terakhir. Mudah-mudahan Allah merezekikan kita malam atau malam Lailatul Qadar, dan insya-Allah dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan teruskan di masa-masa akan datang, dan kita akan berkongsi lagi. Mungkin bukan hanya sekadar menjuruskan pada perniagaan, mungkin kita akan pergi lebih luas lagi dari sudut kepimpinan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan maklumat-maklumat yang tertinggi, yang terkini, dan mungkin kita akan berkongsi juga tentang kepentingan-kepentingan lain yang boleh kita kongsikan. So saya akhiri dengan sebelum tu saya menyusung 10 jari, mohon ampun dan maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.